diletak kat tengah-tengah di antara Safa dan Marwah. Maka air keluar di kaki Nabi Ismail di pertengahan, tengah-tengah di antara Safa dan Marwah. Keluarlah air Zam-Zam yang menghidupkan kawasan itu, dan kawasan itu hari ini apa? Masjidil Haram. Sumber keluar air itu, maka mengalirlah memberi manfaat kepada satu dunia sehinggalah hari kiamat takkan putus dan kering kering air Zam-Zam tersebut. Okey, kita biasa dengar ni, kita pergi umrah, kita pergi haji kan, kita pun tahu cerita, kita biasa dengar. Yang ni yang saya nak cerita ni, ibu-ibu, tempat yang Siti Hajar usaha ni dekat mana? Safa dan Marwah. Itu tempat dia berusaha, betul tak? Tetapi air tidak keluar di tempat yang dia usahakan. Ikut logik kita, kalau kita usaha di tempat A, result ataupun kesan dia mesti keluar dekat tempat A ataupun tempat B, tempat kita usaha. Tapi A pun tak keluar, B pun tak keluar, kat Safa pun tak keluar, Marwah pun tak keluar, tapi keluar di tempat yang tidak diusahakan. Ada mesej yang Allah nak sampaikan melalui kisah Siti Hajar dan juga Nabi Ismail. Apa dia? Mesejnya adalah Allah nak ajar kita, kerja kita hanya usaha. Ganjaran, jawapan, pertolongan itu hanya serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk aturkan.